Kalau ada apa-apa yang Aisyah perlu tahu, dia akan tahu dari aku. Jadi kau tak payah sibuk nak masuk campur. Memang aku kena sibuk lah. Sebab kau ni harap muka je jambu macam Korea. Tapi aku tak makan dengan kata-kata kau. Kau tak payah nak bising-bising kat sini lah. Kalau kau tak reti nak belah, mai sini aku ajar kau macam mana nak belah. Meh? Weh, apa ni? Ayah aku sakit ke? Saya sakit. Kalau kau tak ada benda penting nak bagi tahu aku, kau belah lah. Tolonglah. Okey, fine. Tapi saya takkan biarkan Encik Iskandar a.k.a. Siang Mang ni main kayu tiga belakang awak. Kau pergi cakap dengan kau lah, weh. Zek. Zek, apa ni? Ha? Janganlah masuk campur hal orang lain. Kau jangan masuk campur lagu boleh tak? Hello, Wani akan sentiasa masuk campur hal Zek sebab Wani ni girlfriend Zek, okey? Jangan kacau orang boleh tak? Balik. Lah. Okey, tak apa. Esok lusa kau akan terkantoi dengan penipuan kau juga. Kau diam boleh tak? Benda ni, weh. Majulah datang rumah orang tengok malam. Aku tak faham lah. Serius. Tapi kau tak payahlah gaduh dengan dia. Aku tahu Zack tu macam mana. Okey. Terima kasih lah sebab tak gaduh kat sini. Aisyah, saya nak awak tahu, bagi saya awak adalah orang yang paling penting. Apa jadi sekalipun saya tetap akan sama-sama dengan awak. Sebab saya sayangkan awak. Nasib pasar tu macam mana? Sekarang ni nasib pasar tu kat tangan keluarga kau. Hari ini saya akan berdepan dengan Nazri dan saya akan hancurkan dia sikit demi sikit. Bila saya dah jumpa anak saya, Cik Pemain akan merayu minta maaf pada saya. Cakaplah, don't spoil my mood. Okay, you promise to tell me the truth. Mama buat apa kat Zurin? Jadi apa yang kau nak rundingkan ni? Kau nak sangat pasal tu kan? Jadi aku dengan keluarga pasar aku dah buat keputusan. Aku nak beli tanah pasar tu. Berapa kau nak jual? Engkau tahu siapa Hasuf Faruk? Ataupun engkau yang Hasuf Faruk? Bukan saya, Dek Puan. Datin Dahlia yang cakap. Kaki botol tu. Apa khabar, Datuk?